Abang, hari tu cantikkan rumah orang Cina. Cuba tolong orang Melayu pula. Ni macam menarik ni. Jom kita pergi cari. Bismillah. Ini adalah rumah dia. Assalamualaikum. Salam. Ni rumah pakcik? Ni. Pernah tengok video saya? Saya ada ikut lah. Ini betul-betul ni bang. Kucing gaduh. Kucing gaduh. Apa? Kejap lagi kita buat balik rumah ni. Kita cek rumah ni kepada color biru. Ini baru permulaan. Ini baru 3%. Kita simen dulu. Bagi cantik. Okey, sekarang ni dah 20%. Masih lagi diteruskan. Ayo. Hujan lebat. Besok kita sambung lagi. Keluarkan dulu barang peti ais ni, kita ganti dengan peti ais yang baru. Kurang sejuk. Kenapa Acik suka bagi makanan kucing Nanti Acik selalu tak bila terlalu mahal. Bila Acik dapat rezeki baru dia orang bagi dia orang makan yang baik. Masya-Allah, Acik tak ada anak, tak ada apa tapi dia selalu bagi kucing makan kan? Ya. Masya-Allah, besar kepala Acik tu. Tak sabar kejap lagi kita nak surprise makcik ni. Very happy lah seronok. Alhamdulillah lah. Peti ais baru mak dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mak buka ni. Okey mak. Alhamdulillah cantiknya lah. Cantik mak Tak apa makcik jangan malu. Kita bersihkan, kita cantik balik rumah ni boleh? Okey, jom. 1 2 3 kita tutup kamera dulu boleh? 1 2 3. Mak, pusing mak. Seronoknya rumah mak dah cantik lah. Ya Allah dah cantik. Apa perasaan mak? Perasaan. Rasanya lah Acik rasa tak sangka dah dalam tak umur Acik ni dah 76 Acik dapat satu hadiah macam ni. Ini paling besar bagi Acik. Paling bermakna lah dalam sejarah lah, dalam hayat Acik ni lah. Sampai bila-bila pun dalam kenal Acik. Okey mak, jumpa lagi Acik ucapkan selamat semua orang tau. Alhamdulillah yang dah tolong kat Acik tau. Maaf ya. Ya, baik. Apa-apa nanti doakan saya ya mak. Ya, Acik berdoa biarlah lagi berjaya, lagi menyaga, lagi naik. Alhamdulillah, tolong orang susah. Orang tolong orang susah memang rezeki dia ada, Tuhan akan buat. Allah, kau dengar tu. Memang ada Acik kata. Ikhlas yang penting